Kau nak skuter yang murah, comel dan menarik, okey, inilah dia model terbaru pada model Mocha. Okey, kalau kau tengok dia punya design ni memang resembling skuter yang popular tu lah. Okey, kalau kau tengok dekat bahagian depan dia memang banyak elemen bulat-bulat, contohnya lampu utama, lampu signal, lampu lama ni adalah LED dan ini adalah menggunakan bulb biasa. Okey, untuk bahagian hadapan ni agak menarik juga sebab dia ada line-line kat sini dan perkataan Mocha. Untuk rim dia bersaiz 10 inci, dia memang rendah dan memang senang untuk ditunggak oleh sesiapa saja. Dan dia punya bahagian kaki ni memang luas, so senanglah untuk kau bawa. Untuk meter pula dia cuma datang dengan meter digital biasa dan kunci pun biasa je macam ni. Untuk ruang simpanan boleh kata agak luas juga tapi kau tak muat lah kalau kau nak letak helmet. So kalau untuk baju hujan semua okey, tak ada masalah. Okey, kat sini pun dia dah bagi rack dan kalau kau nak beli dia punya box ada as a optional lah. Enjin dia guna 110 punya cc, power dalam 8 HP dan 8.5 Nm of torque dan digabungkan dengan kotak gear CVT lah macam biasa. So dia punya rim pula bersaiz 10 inci dan brake dia cuma brake drum. Macam biasa dia gunakan lampu LED dan lampu signal ni sama juga macam kat depan tu, berbentuk bulat dan guna bulb biasa saja. Model Mocha ni dia tawarkan dalam 4 warna menarik. Bagi aku ini paling menarik lah warna orange. Daripada warna orange dia ada warna biru, warna hijau dan warna hitam. Harga dia sangat murah iaitu RM3,988 sahaja.